Okay gang, so hari ni kita ada lain sikit kita punya seteru kita. Okay, kita punya seteru. Alright, okay gang, so hari ni kita ada BMW. So ni adalah BMW F15 ataupun X5 lah. Okay, BMW X5 F15 40e 40e ni adalah model hybrid. Okay, so kereta ni datang kat kita untuk buat apa? Ni, jom tunjuk kat korang ni kereta ni masalah dia datang. Ni pedal brake dia. Kereta tengah hidup nampak ni. Ni hybrid Kita tengah hidup. Okay, tengok tu brake dia ke dalam mana. Okay, so untuk korang pengguna-pengguna BMW X5 F15 40e korang kalau ada ni bawa ni masalah brake tenggelam macam ni, lepas tu ni pun ada menyala lah beberapa fokus. Okay, tu tak ada benda tak berkaitan. Okay, jom tengok kereta dia jadi macam mana. Okay, ini kita buat dalam keadaan yang terkawal ya. So kita endkan dulu. Sudi ni tengok aku lepas brake. Tak berhenti. Right, so ini kita dalam rolling kalau kereta tengah bergerak ataupun tengah bawa, braking korang jadi lagi jauh lepas tu lagi lambat brake Alright, so jom kita tengok apa masalah kereta ni.